Orang kafir bila bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu. Ketika itu Osmaniyah sangat luas, daripada Balkan sampailah ke Cyprus, sampailah ke sempadan Eropah Timur, termasuk di Afrika. Hijaz juga termasuk dalam Osmaniyah ketika itu, dan wakil daripada setiap kawasan ini dikumpulkan dan membentuk satu parlimen. Keadilan Sultan Osmaniyah, walaupun baginda ialah kuasa mutlak sebagai khalifah yang tidak perlu parlimen, yang hanya perlukan syura, tetapi untuk menunjukkan bahawa toleransi baginda telah membentuk parlimen yang pertama. Parlimen inilah yang kemudiannya diwakili oleh wakil-wakil seluruh wilayah Osmaniyah di seluruh dunia. Tiba-tiba menjelang kurun ke-19, jumlah perwakilan ahli parlimen yang bukan Muslim menandingi ataupun melebihi daripada wakil Islam. Dan apabila majoriti bukan Islam menguasai parlimen, mereka mengadakan usul supaya khalifah dipecat. Sedangkan parlimen ini tak perlu ada. Oleh kerana Sultan begitu prihatin kepada masyarakat umum di bawah jagaannya, dibentuknya parlimen. Tuan-tuan, ini nasib. Apabila parlimen telah majoritinya bukan Islam, mereka mencadangkan cadangan yang tidak munasabah. Khalifah harus dipecat dengan alasan khalifah telah zalim. 5 orang wakil daripada seluruh wilayah Osmaniyah, daripada Balkan, daripada Armenia, daripada Azerbaijan, daripada Georgia, datang bertemu dengan khalifah. Sebenarnya wakil ini semua Yahudi. Mereka mengatakan, kami daripada seluruh wilayah Osmaniyah, kami mewakili seluruh benua Osmaniyah, Empire Osmaniyah, membawa hasrat rakyat seluruhnya supaya tuanku turun secara terhormat daripada jawatan. Dan Sultan sangat berduka cita. Kamu berlima ini, saya tidak pernah kenal kamu. Bagaimanakah kamu semudah-mudahnya masuk ke istana dan menyampaikan hasrat untuk memecat saya? Siapa kamu? Kami ialah wakil yang dilantik oleh seluruh wilayah Osmaniyah. Sejarah ini sejarah yang pahit. Pada masa yang sama, Sultan melantik Mufti Agung Kerajaan Osmaniyah, dan Mufti juga dipengaruhi oleh 5 orang ini, Yahudi antarabangsa. Dan mereka mengatakan kepada Mufti kita bahawa Sultan kamu sangat zalim dan sekarang kamu berhak untuk memecat Sultan kamu. Sultan lantik Mufti pecat Sultan. Selesai.